everyone, welcome back to You Do You. I'm Nana. And untuk bulan ni punya episod, okay. Contoh last month kita dah borak dengan Coach Khalis. He's the Liz in Nadlis. And this month punya kita akan introduce the Nad. Tak lah introduce, kita akan interview the Nad in Nadlis. Which is, she's also my aunt. Dia Makcik Ais sebenarnya. So, I akan panggil dia Makcik Patin throughout this podcast. So, hi Makcik Patin. Welcome. Actually, kalau you nak tahu, kalau you scroll through Nadlisco punya Instagram, jarang tak nak nampak muka Makcik Patin. Ya. Sangat, selalu muka Coach Khalis je. So, this appearance actually a big deal lah. Yes. So, thank you for making time. Thank you jadi last minute guys. Ya. Banyak tak tukar Panjang cerita dia. Okay, Macam Patin is like the backbone of Nadlis. I'm sure you have a lot of things to tell. So before we go into your journey panjang-panjang, how you get here, Alright. boleh tak kita cerita sikit what is here? Okay. You buat apa sekarang Kat and Nadlis a bit what you do. So basically, saya Patin Nadia. So that's where the Nadlis comes. Yeah. So Nat tu Nadia lah. Patin Nadia. Nadia. So Nadia tu jarang digunakan. So macam dia still nak macam orang tak nak kenal. Faham tak? Kalau cakap Patin, so mysterious. Dia macam Fatin mengenal. So kita guna Nat. So sekarang kita dekat Nadisco. Nadisco ni is a training provider company. Soon insyaAllah. But we are dealing with trainers lah. Kita buat corporate training for corporate lah. Corporate SMEs. Kita provide training. Kita provide talk, seminar. And next year insyaAllah kita akan go through into event. Next year as in 2026 lagi ni minggu depan. Lusa. Berapa hari lagi ni kan? Okay. And then now kita tengah berjinak dengan digital platform lah. Macam You Do You is part of it. You do. That's what we're doing. So itulah Nadisco sekarang. Faham. So memang dari dulu dah fikir nak masuk ke this sector ataupun so many things in life happen yang membawa ke sini? Dia sebenarnya semuanya by accident. By accident and sebenarnya macam masuk dalam business ni pun by accident juga. Macam tak ada plan langsung. Okay. So kita start kot. Macam ada start kan. Like what happened? How did you end up here? Itulah dulu I adalah associate, kita adalah programmer lah, software engineer. Engineer. Software engineer. So masa tu kita punya mentor is ayah lah. Ayah Nana. It's my dad. Okay, so my dad's a mentor. Sebab dia macam banyak sangat memberi tunjuk ajar dan nasihat kan. Macam best. Function. Masa tu kita macam millennial zaman tu kan macam masa tercari-cari. So kita macam ada abang ipar yang macam SAP consultant. Macam apa itu kan. Kita ingat SAP tu sub-soy masa tu. Okay. Dengar macam biasa je lah. Macam apa tu SAP. So macam asal dia ni macam best dia kerja dia kan. Sebab tu memang tak tahu apa sangat lah. Tak tahu. Macam walaupun belajar multimedia. Before that, saya ambil information management. Diploma in UiTM. Dia tak ada kena mengena lah ke? Tak. Information management for information. For information. Subjek belajar macam nak jadi pustakawan. Serius? Ya. Kita belajar cataloging. Kita belajar indexing. Kita memang library. Ya. Masa diploma lah. Tapi belajar juga marketing semua. Dia macam UiTM kan macam banyak juga benda dia bagi. Banyak gila. Awak budak UN tak tahu. Mana nak apply UiTM banyak. So banyak gila kita tak nak pilih. So macam 3 tahun diploma tu memang macam-macam juga belajar. Tapi kita punya main adalah pasal pustakaan lah. So kita macam hafal pustakaan IPTA ada apa benda semua. Lepas tu degree masuk information system tapi terpaksa berhenti after 1 sem je sebab sakit. Thyroid ya tak? Lepas tu sekolah ingat. So berhenti setahun, murung. Berhenti as in drop out ke pause? Drop out juga sebab tak boleh pergi kelas. And then memang macam kalau budak sekarang cakap memang anxiety ada, depression ni semua ada lah. Mental health memang masa tu kita tak tahu apa itu mental health. Zaman sekarang baru orang masa tu tak ada makna semua tak ada. Janji tak ada. So kita macam apa ni So macam tahu-tahu result teruk gila. Yang ni super tak tahu apa-apa. Teruk gila. Dapat 1.6 something je. Faham tak? Masa diploma macam pelajar cemerlang. Masa degree first time teruk gila. The first person yang datang bagi tahu result teruk tu is your mom lah, mama lah.
Macam ni macam ni nak bantu Bapak mama. aku dah sebut, mak aku dah sebut. Dah kata kroni kan. So macam mana ni risau gila. So berhenti UiTM for about 1 year, dan mana masuk belajar universiti lain and ambil multimedia. UUM. UUM. Aku dah masuk UUM terus. Saya Faham. tak masuk Okay. UUM. So masa tu lah start macam okay lah, dia multimedia tapi dia banyak macam sistem juga tau, macam belajar networking. Dia tak berapa nak betul-betul macam, rasanya budak sekarang belajar lagi power lah. Zaman tu apa flash, Macromedia. Zaman tu macam apa benda lah kan. Saya sebagai graduate media tu tak tahu. Zaman dinosaur Okay. So masa tu lah start macam belajar programming tu. Tapi macam alamak apa benda programming. Lepas tu dia berjumpa, ayalah tanya Abang Ipah lah macam belajar. Apa kerja apa ni, boleh masuk sekali je pukul berapa balik pukul apa kan. Okay. Tiba-tiba Ayah yang macam tu. So macam pergi ambil short certification lah. Set tu ditaja oleh kerajaan dia. Rasanya. Okay. Main ambil je. Dia bukan scholarship, memang ambil payah sendiri. Ambil and then kita dapat practical, dapat allowance. Tapi kita kena ambil exam ATP tu semua lah. Faham. Then, Okay. So anyone boleh buat lah sekarang actually? Kena interview juga. Ada lagi kot program macam tu, tapi mungkin dah tukar nama lah. Madani yang benda tak tahu lah. Jadi So benda tu ambil and then start lah memang buat IT lah. Buat IT. Akhirnya masuk ke Accenture. Masa tu kat KLCC. So macam rasa macam bangga gila. Accenture is a big company. MNC lah. Bagus lah. So macam masa tu office kat KLCC. So macam bangga gila kot. Macam daripada Kok Diang ke KLCC. Daripada belajar pasal library ke sini. Betul tak apa. Macam tak ada harapan kan. So macam tapi lepas tu kahwin. Lepas tu kahwin ke tak lah. Lepas tahun lebih macam tu kahwin. Lepas kahwin tu kerja tak lama. Lepas tu tiba-tiba berhenti kerja. Sebab tak minat dah? Bukan tak minat. Itu macam dream job. Faham tak? Okay. Zaman tu pergi kerja. Kita kan orang KL. Pergi kerja bawa kereta. Park dekat LRT. Lepas tu jalan naik LRT dengar. Masa tu pakai iPod tak? Okay. Pakai iPod dengar lagu. So macam berangan macam Element B lah. Berangan macam macam ada karakter. Berangan macam satu karakter wanita berjaya di Metropolitan yang besar ini. Macam ada vibe. Okay, faham. Faham tak? So macam semangat pergi kerja. Lepas tu masa tu kerja. Lepas kat KLCC kena dapat projek dengan Shell. So kita kena pergi Star Berjaya. Drive macam jauh gila lah. Tapi macam seronok. Seronok je. Macam big girl. Macam corporate girly. So macam seronok. Memang best gila. Siap cakap tak nak kahwin. Anak kerja ni sampai hebat. Paling lah. Tapi sedangnya kahwin, then berhenti kerja. Tiba-tiba jugalah. Macam bos masa tu kata, Syah, are you sure you nak berhenti kerja? Dia kata, why not you take macam unpaid leave for Wow, baiknya. Sebab dia rasa macam, betul ke nak buat bisnes ni kan? So, masa tu buat bisnes, kindergarten. Mana datang Candika tu? Cakap accident. Dia macam accident. Macam semua dia banyak accident. Dia macam tak ada plan. Sebab cakap dengan aku masa tu macam okay, nak I berhenti kerja tapi I tak boleh, bukan je sejenis yang boleh jadi suri rumah. Okay. Faham tak? Nak tak boleh kerja. duduk rumah. Tak boleh. Nak kena macam mesti nak kena kerja. Nak ada that vibe. Apa kat corporate girly tu cakap. Wanita modern gitu. So pasal Candika. Tadika sebab masa tu adik awak lah. Dia seorang team member kena sebut. Si Inat kan masa tu. Inat dekat Little Khalif. Inat masuk anak buah saya nama Inat. Adik dia lah. So masa tu Little Khalif. Kita duduk Kepong masa tu. Semua kahwin kan. So kat Kepong masa tu memang tak ada lah Islamic. Tadika macam sekarang dah banyak kan. So masa tu memang Kepong masa tu memang Chinese town lah. Sampai sekarang. Betul. So Inat kena pergi Tadika sampai Gombak. Ya ke? Tak ingat. Ya, literally Gombak. Asli Gombak. Kita orang pergi sekolah rendah pun kat Gombak. Gombak kan? Any Islamic education semua kena keluar dari Kepong lah. Sebab Gombak ramai Melayu. Ada ke sekolah agama? Tak ada. Lepas tu? Tak ada. So, masa tu macam fikir, macam Alung ni jauhnya drive anak dia kan. Macam, why not macam masa tu nampak opportunity. Masa tu, tapi masa tu dia sebelum tu lagi. Sebelum tu kan masa kita belum dapat kerja, kita selalu jadi teman kakak kita pergi ambil anak buah kan. Okay. So, paling anak buah ramai. Okay. Adik yang sangat function. So macam teman-teman dia juga. Lepas tu macam jauhnya Harari kan. Lepas tu
terjumpa macam owner tadika Inok pergi tu lah. Terjumpa owner Little Kelly. Bukan owner Little Kelly, owner Owner branch tu. Tadika yang branch tu. Branch Okay, Gombak tu, Kak Farah nama dia. So dia kata, you bukalah tadika sendiri kalau tak ni kan. Kalau dia kata Little Kelly panggil je licensee. Oh, okay. Tapi masa tu kita macam baru lepas grad. Macam Okay. kita dah tahu dah nak jadi. Mesti kena ada modal juga semua kan? Modal satu hal. Ini masa tu single. Macam, dia sebelum kahwin. Okay. Ya, so macam aku pun tak pernah ingat teman tadika aku macam mana. Buat tadika tu macam mana. Macam tak boleh nak brain lah masa tu. Tapi dia macam pause kat situ. So bila dah kahwin tadi, dia macam pause. Pick up from there. Yes. So bila dah fast forward dah kahwin, dah berhenti kerja. Lepas tu berhenti kerja tu pun sebab anak lah. Tak ada orang jaga. Itu struggles yang mothers usually go through. Tapi tak apa, kita go to that later. Ya, okay. Itu kan mak dengan work-life balance lah. Yeah. So bila fikir nak buat apa dah berhenti kerja. Lepas tu macam sebab objektif berhenti kerja tu sebab nak ada boleh jaga anak. Boleh jaga anak while also making money. Yes. So kita fikir macam buat business kot. Tapi I'm not the kind of person yang macam boleh jual macam direct selling apa memang orang tak resi. Tak reti buat sale memang tak resi. Sebenarnya rasa macam tak reti buat sale. Misalnya bila kita buat business kena je buat sale. Faham tak? Tapi macam cara yang berbeza lah. Macam tak adalah nak pagi-pagi beli tak ada. So macam maknanya sebelum buat business tu tak pernah langsung terfikir yang you can do business. Maknanya memang full time person lah. Dia macam orang kata dalam keturunan kita tak ada nak buat business. Tak pernah dia percaya. Tak ada dalam DNA kita. So macam tak pernah terfikir lah. Lagipun macam dia sejak kecil lagi. Jadi macam orang cakap mulut ada mas. Tak bercakap. Okay. Memang tak bercakap. Tak nak tahu benda tu. Tak nampak macam tak cakap. Dekat rumah je lah lain. Dia dekat luar jadi senyap. So, orang kata muka macam resting bitch. Lepas tu macam muka sombong. Itu biasa. Unapproachable lah. Yes. Macam dekat universiti tu memang biasa. Orang takut nak tegur lah. So kita pun macam fikir-fikir. Cakap dengan kata hari tu dulu adalah macam terfikir nak buat business tadi macam ada orang cakap boleh buka Little Kelly kan. Ada modal tak tanya. Sebab dia nak suruh kita beli kerja. Kalau modal kat dia kan. So pandang kan. Pandang dah. So dia kata macam tu bincang-bincang. Lalu kita pun buka lah Little Kelly dekat Selayang. Jadilah buka dia. Okay. Jadi dengan long story short buka lah. Ya buka lah. Buka dengan tak tahu apa-apanya. Tak tahu apa-apa. Tak tahu pasal business. Tak tahu pasal tadika. Tak memang ada sangat budak. Tak ada main bantai je. Dengan harapan macam tak apalah ada HQ yang akan ajar. Faham. So kita pun masa tu macam kita sewa kedai berharga sekian-sekian first time. Kan. So it was quite a journey jugalah. Kita buka mula-mula ada 7-8 orang je student. And then mama awak lah tolong. Sebab masa tu macam adik-adik lah student kena macam kan pasal jadi tu juga. So macam lepas tu lama-lama sebab zaman tu yang paling moden pun mudah .my nak cari staff lama gila mana ada macam sekarang ni tak ada. So macam nak cari staff pun tak ketahuan, tak tahu macam mana lah masa tu macam memang tak tahu mulut-mulut orang je cakap dia orang nak memang spread. So tiba-tiba buka dan kita letak signboard semua. Lepas tu semua kata Little Kelly masuk Selayang. Macam wow. Faham. I remember yang masa tu letak buka banner letak kata-kata. And then I heard yang ramai orang call. Maknanya memang ada demand sebenarnya. Memang hari-hari masa tu call. Zaman tu pakai phone Nokia tu yang SMS. SMS. Tak ada TikTok nak link. Zaman tu memang traditional gila. Ya. Pasang banting banner. Hari ni pasang, besok dah kena cabut. MPS cabut. Yang pasang adalah orang yang pasang dia. Kita orang pasang. Kita orang sendiri macam gigil-gila tu macam. Yelah kita tak belajar kan. So buatlah print. Barulah tahu macam ni nak print banting apa benda semua. So alhamdulillah after 3 to 5 years juga lah kita kat sana. Dekat Selayang tu. Kat Selayang tu. Kita sampai beratus-ratus student lah. So I was also buat part-time. Teacher Nana. Lepas SPM pula jadi cikgu Memang ramai student kan. Macam pening kepala kan masa tu. Masa tu sebenarnya actually sebab kita bukan cikgu tau. Faham tak? Kita tak ada education background tu. Sebenarnya ni macam garang lah nak ajar orang. I always see myself kata person yang garang. Kalau macam orang suruh ajar kan macam dia tak faham, dah lah main buat kan. Okay. Kita kan nak macam nak soft, nak we don't have that lah. Tak ada kesabaran, faham tak? Tapi bila kita buat tadika ni, kita bukan macam kita bukan teacher. So kita hire teacher,
And kita manage that business lah. So manage parents lah mostly. Macam kita buat marketing, kita buat sales. Macam tulang belakang jugalah. Memang belakang lah. So yeah. So then buat marketing. Kelakar lah. Dan marketing memang traditional gila. Masa tu baru ada Facebook lah. Facebook. So masuk dalam Facebook page. Kena buat lah tu, layan lah customer. So alhamdulillah. Tapi memang bukan minat kat mengajar tu sangat. Tapi kita minat nak tengok budak tu berubah lah. Daripada tak tahu apa-apa jadi sesuatu. Mesti kita nampak dan successful transition tu. Betul. Daripada dulu kan. Macam mesti kita rasa bangga sangat, kan. Sangat. And benda tu yang buatkan kita hilang penat tau. Bila macam everyday ada je benda masalah kan. Itu tak ada, ni tak ada, ni tak cukup, ni. Tapi bila tengok budak tu tiba boleh mengaji lah. Tiba dah boleh baca. So kita rasa macam wow. Walaupun bukan kita yang first person yang ajar. Tapi kita membantu kan. Ataupun any feedback from parents yang anda pandai bercakap ke apa. Sebab tu lah macam adik-beradik semua daftar lepas tu lah. Macam senang lah. So macam kat situ lah macam aku mungkin ada bakat lah dalam bidang ni. Okay lah, walaupun banyak accident. Okay lah. Accident lah. Macam banyak belajar. Especially business lah. Macam mana nak uruskan banyak benda. So after 5 years kita tutup. 2027 lah. 2017. 2017 sorry lah. 2017 dah tutup tadika. Jual. Kita jual. Ada orang beli lah? Ya, kita punya kawan LC jugalah. Sebab masa tu lepas kita buka kat Time Paragon tu, tiba-tiba kawan-kawan lain datang. Macam operators lain datang buka kat Kepong, Metro Prima. Oh, dah main rival ke macam tu? Dia lepas tu buka dekat Bandar Baru Selayang. Oh, so dia dah macam dah kawasan tu ramai nak buka. Tiba-tiba dah ramai. Macam orang dah berani nak buka. And tempat Paragon tu pun, tempat tu macam kawasan baru masa tu. Kita orang the first tenant yang masuk kat Charlotte tu. Oh, okay. So lepas tu banyak dah kedai. Yes. So kita macam pembuka lah. So bila macam tu, tapi yelah kita buka dengan orang kata macam langgar dinding lah. Macam bodoh lah. Masuk macam tak tahu apa-apa kan. So macam tahun tu 2017 tu, kita ada masalah keuangan. Dah start lah dia punya financial. Macam tu. Yang paling teruk lah. Yang paling orang kata yang memang dah tak boleh nak ni. Sebab masa tu kita kena, as a business owner, kita kena bukan takat tahu nak buat sale je. Kita kena tahu urusan orang. Kita punya staff. Betul. So staff pula bukannya teacher je kita ada. Masa tu kita ada admin, management staff, management team yang buat office. So kat sini bila ada masalah communication apa tu memang kata as a leader kan. So kita pula nak duduk belakang je. Tapi kalau macam bila parents, tapi every time parents datang nak visit, tadi kata memang cikgu akan pergi ke depan lah. I'm the first person lah yang akan pergi. Okay. Tapi bila kita dah cakap, imagine contoh kita cakap A dekat parents. Oh, tapi yang execute tu tak macam dia jadi B. Yes, dia jadi B. So jadi yang parents cakap, oh saya tu ni cakap macam ni. Oh, dia jadi isu faham lah. tak? Dia jadi isu. So dia jadi macam, itu macam kalau kita dalam bisnes memang akan ada lah kita nampak bila kita dengan team kita tak reti nak manage. Ni salah leaders lah sebenarnya. Okay. As a leader I blame myself lah. Selepas reflecting lah. Ya. So macam kita nak salahkan orang tak boleh. Sebenarnya macam cakap lah, kalau main satu band, bukan pemain orkestra tu yang salah, tapi konduktor dia yang salah kan. So sama lah. So macam sebenarnya communication. So masa tu lah kita belajar colour brain. Okay. Faham tak? It must be really hard time tu. Macam sangat. Sebab macam kita nak jaga reputation. And then nak jaga ni. And then dia dah start lah daripada communication. Dan dia dah start student turun. Bayangkan kita masa tu. Dia dah start macam-macam lah. Dia macam drama Melayu sikit lah cerita dia. So it must be a very difficult decision lah nak tutup. Kita masa tu nak tutup. Jual. Tapi bila nak tutup kita kata tapi student yang ada ni ada dalam lebih daripada, macam ramai lagi. Kita masa tu dah hit 150 student. Oh, ramai. Tiba-tiba masa enrollment for next year tu dia jadi macam drop gila, macam dalam 50 orang je. Oh, more than half. Sebab ni mulut cakap-cakap ni mulut as in dari internal dia meletup lah macam internal repellent guys. Faham. So cerita betul ke tak betul ke dah tak kisah dah. Faham tak? Dia dah spread macam tu. It's not about kisah tak kisah sekarang ni, the fact that affected business tadi kah. Yeah. Maksudnya benda yang orang macam team staff kita cakap tu betul ke tak betul ke cakap parent, dia jadi macam bahan-bahan cakap. Benda tu orang tak validate betul ke macam ni. Tak ada, dia macam lantak lah. Dia macam jadi hearsay pun ada. Sebab orang just percaya lah benda tu. Bayangkan zaman tu tak ada TikTok tau. Ya, betul sangat. Kan tak macam kan. TikTok sangat.
Ya. Mulut orang tu. Faham. So daripada kita fikir tapi ada 50 orang ni mana pula nak campak ni. So macam kita try hantar diorang pergi ke kawan lain. punya lah kat Bandar Baru Selayang, tapi orang kata jauh. Diorang dekat dalam belah Kepung. Okay. And then belah Kepung pula pun diorang pun dah ramai. So macam tak boleh ambil student. So Ada limit dah. kita fikir macam nak buat ni. So kita jual lah. So memang ada orang yang 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 Bandar Baru Selayang tu yang kawan beli. Mana boleh saya. So, kita dah ada 5 ke 4 unit dalam masa tu. Tapi masa tu tinggal 50 student. Macam akan ada unit kosong. Faham tak? So, penat. Macam tak nak support lain tu. Tak nak cover. Tak boleh. Dan kita tak boleh. Kita ada deal kan. Ada tenancy agreement semua. So memang terpaksa jual. Terpaksa jual. Nasib baiklah ada yang tu. Kalau terpaksa jual dipermudahkan jugalah ada proses. Betul. Sebab masa tu pun dia macam do or die lah. Sebab waktu tu 2017 mengandung anak nombor 4. Zafran. Nombor 4. So, dengan 3 lagi nak kena fikir. Ya. Masa buka tadika 1 je anak. Masa towards the end dah nombor 4. Dah ada tiba dah nombor 4 masuk. So kalau tak jual, tak boleh beranak yang nombor 4 tu. Faham tak dia punya crisis tu macam mana? Sangat. Mesti you think of 2017 is like a very dark. Sangat. Dia macam trauma. Dia macam lagu Linkin Park tu ada satu lagu tu apa tak? Dia akan sentiasa bermain setiap hari macam lagu kebangsaan lah. Macam sedih. Betul. So it was the hardest macam financially or emotionally or both? I would say both. Tapi yang paling teruk adalah macam kalau benda tu kita seorang tak apa tau. Tapi tak kita ada anak. So, bila benda tu hit financially, kita rasa emotion tu tak nak kena kuat. Kita millennials kan. Tak boleh sedih-sedih lama kan. So terpaksa macam kuat. Macam walaupun rasa macam ada anak lagi 3 orang ni nak kena bagi makan macam mana ni kan. Macam mana. Tapi yang seorang lagi nak beranak ni. Mana nak beranak dah lah. Beranak kena caesar pula. Oh ya ke? Nombor 4 tu yang last tu? Semua kena caesar. So macam tak boleh beranak normal. Macam mana boleh postpone tak beranak? Dia lagi mahal? Mahal lah. Oh lagi mahal dari biasa? Ya. Tak tahu. So macam boleh postpone tak beranak? Boleh postpone tak? Dia macam mengandung gajah kata. Bunting gajah. Faham tak? Macam nak masa lagi. Tapi masa tu dah towards the end dah macam nak due dah pun. Faham tak? I can imagine how tough that was. Ya, dia macam kena buat decision. Kau nak jaga lagi tak tadika ni? Kau boleh usaha lagi ataupun kau dah nak kena beranak. Kalau kau nak jaga lagi, kau tak didik, kau nak beranak. Itu satu. And then kalau nak proceed tadika pun nanti dah beranak macam mana? Kita dengan baby nombor 4 nak pantang ke? Pantang tu semua dah biasa. Nombor 2, nombor 3 pantang. Masa tu ada hari suka, ingat lagi. Masa tu sports day. Nak beranak time tu pula lah. So masa tengah pantang bayangkan Caesar tu kena pergi sports day sebab staff buat hal. Sports day tadika sendiri. Yang ke sports day anak-anak tu. Tak, sports day tadika sendiri. Sebab anak kecil lagi. So kita dah bagi, kita ada lah teacher kita ada principal kita semua bla 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 bla. Tapi itulah faham lah macam tak boleh nak surrender dekat diorang sebab ada seorang buat hal. Dia macam again I said it's like a leadership problem. And then dia masalah macam dalam dunia ni dia macam susah sikit lah SME ni nak cakap. Dia bukan yang kita hire orang-orang kerja kat Accenture tu tak. Dia faham tak? Dia various backgrounds. Yes. So bila macam tu tiba-tiba teacher yang kita dah plan ni. Saya nak beranak ni tau. Saya kalau boleh tak nak ada rumah. Sebab saya Caesar tak boleh. Kalau nak pandang betul. Okay puan jangan risau ni. Tiba-tiba on the day parents call. Puan kata mana you ni? Ni. Ya Allah. Faham tak? Macam saya dah sampai day 1 ni dekat sini tapi tak ada orang lagi. Serius? Mak cikgu tak ada? Parents sampai dulu. Cikgu tak ada. Lepas tu call pula. Guru besar cakap, saya seorang je ni yang lain belum sampai lagi. Yang macam ya Allah, serabutnya. Tak aku beranak ni. Faham tak? Masa tu dah beranak dan tengah pantang dah macam, ya Allah macam. Can I just get through this childbirth just smoothly ke apa? Saya dah balik hospital masa tu. So lepas tu mengamuk kat husband lah masa tu. Jomlah start kereta. I pergi sendiri. Bawa lah perut dengan muka tak kena lagi. Baru discharge. So pergilah dengan babynya, pergilah handle tadi sukan tu. So benda tu sangat painful lah. So sebab saya bila emotionally kita boleh, I mean for me I can still macam boleh dah nak jadi besi ke. Tapi bila benda tu effect financially, kita memang kesian kat anak-anak lah. Bila macam tu kan. Macam nak makan apa, nak bagi makan apa, faham tak? So itulah struggle dia. But now, do you look back and rasa macam it was a failure or it's like you're glad it happened because it diverted you to this direction?
sebelum datang direction ni kita tak serik lagi, kita buka balik. Kita buka balik This business. is like give up. That's the kind of It's the game, macam the game. So, because kita dah invested like 5 years, emotionally, semua. In every way, yes. Kita dah macam dah tahu macam nak buat. Okay, dah cakap dah. Okay, kalau aku ada ni, what I would do better. Faham tak? So, 2017 tu kita dah jual. Lepas tu kita beranak kejap. Rehat kejap. 2018 kot. Masa tu yang anak nombor 4 tu dah macam dah nak setahun. Dah berbulan dah. Berapa bulan dah merangkak rasanya. Sebab dia jadi model masa tu. Untuk taska baru tu. Okay. So kita pergi ke bidang play school. Oh, tukar bidang. Still tak nak give up lagi. Dia tadika bidang yang sama, but it's dia play school. taska lah. Motor taska untuk umur 4 tahun ke bawah. Okay. So masa tu kita buka lah dekat Ampang. Kita buat syllabus sendiri. Sebab kita dah tahu. Sebab kita walaupun kita kata kita bukan cikgu, tapi kita ada jiwa macam nak mendidik tu ada. Lepas tu budak-budak pula. I think you were motivated by the fact that you saw people yes, ada progress. Progress. Macam ada achievement. So macam macam nak share lah. Macam, so buatlah syllabus semua. And then budak-budak pun walaupun macam tu tak mengajar tak masuk kelas diorang hari-hari. But every time masuk dalam tadika tu diorang akan teacher Fatih. So kita rasa macam sangat rewarding. Anak dengan anak orang macam Allah comel. Kalau dengan anak sendiri garang gila. Lepas ni boleh interview anak pula untuk next episode. So yeah, I learn about Montessori. I learn about macam-macam lah. Tapi masa tu memang minat sangat dengan 31st century learning. Macam mana kita nak dalam abad ni kan. And everything is changing really fast. Yes. Especially budak-budak. Apa yang orang expose. Macam-macam kita kena adapt. Betul. So cara kita dulu dah lain sangat dengan diorang. Bukan cara kita lah, cara Cik Ting kot. Even Nana punya zaman pun dah lain sebenarnya. So macam diorang lagi lah. So macam mana nak buat play and learn tu. Faham tak? So macam kita nak buat activity, lesson plan semua. So from scratch lah buat balik benda tu. Okay. So buka kat Ampang. Tak serik macam tak serik. So buka balik dengan modal sikit buka. Ada je. So yang selain yang telah jual and buka baru dekat ni. Buka baru. Dengan bermodalkan sikit lagi. Okay. So kita buka. So ramai lah mendapat sambutan lah. Dapat juga sambutan. Sebab selalunya taska ni dia macam mengasuh je. Okay. Tak? Dia datang, dia bagi susu, tidur, makan dah. Okay, but you have different concept. Tapi masa tu kita kat Little Muslim. So Little Muslim ni dia ada aktiviti dia. Dia ada dia macam perkembangan sensory, kognitif tu yang tak bukan banyak. Just jaga je. Okay. So that's what parents kat KL ni suka lah. Especially sebab diorang pun young parents. Macam baru anak pertama, umur 20-an dah dapat anak kan. So macam diorang pun belajar. So kita selalu buat parenting talk juga. Kita panggil, masa tu kita ada panggil Ustaz Parul. Ustaz Parul cerita pasal abad ke-21 juga. So macam minat. Tapi dia integrate with Islamic punya lah. So dia ajar parents macam nak jadi parents zaman sekarang. But untuk ni anak-anak Islam kan. So still kita niche pada anak-anak Muslim lah. Tapi kita bukanlah yang macam pergi sekolah kena pakai tudung. Sebab budak play school. Kita bukan terlalu strict. Tak. Kita ajar semua. Tak ada belajar bahasa Arab semua. Ada teacher pandai Arab. So, diorang kata, puan boleh tak nak ajar Arab? Boleh petang. Enrichment session. Maksudnya, after 2 PM orang dah tidur tu, bangun tidur, ada cikgu akan ajar. Tapi kalau pagi tu banyak, macam kita fokus on macam ni nak bercakap. Masa tu ramai yang dah ada. After COVID ada speech delay apa semua. So, kita fokus benda macam tu lah. But we are not special needs punya education tau. COVID pun still, dia still operating jugalah. After COVID tu ada juga sebab masa COVID kita kena adapt cepat. Masa tu online kan. Betul. Tiba-tiba je kena buat online. Masa tu macam kita dah pandai sikit. Lagi bila kita buat bisnes nama kita sendiri, kita boleh make apa-apa je freedom untuk buat decision tanpa nak kita ratas ke apa macam kat office kan. Tak perlu ada HQ lah maksudnya. So kita macam lebih bebas. So kita buat lah macam ni kita nak buat pun. So masa tu adalah yang walaupun student kurang and ada parents yang macam sebab kita banyak juga international student. Ada juga. Sebab kita kat Ampang tu macam banyak embassy kan. Banyaklah anak-anak Arab. Okay. Dia segi-segi pasal Arab. Anak-anak Arab kan. Kita ajar dia cakap Melayu guys tu. Teacher ajar dia cakap Melayu. Okay lah. So macam diorang mana yang still ada tu kita adalah setuju lah. Masa COVID pun adalah struggle dia. Semua orang struggle kot masa tu.
So kita orang siap jual durian lah nak menampung. Buat apa possible. Buat apa Dia saja. tak nak je give up Apa itu saja. kan. Jual farm fresh masa tu. Jual durian. Itu I can relate. Itu I Yes. can relate. Apa saja. Apa saja yang boleh mendatangkan duit ya. Gitu. Orang ingat bos kaya kan. Tak. Kita utamakan dulu mana nak bayar setahun ni macam tu lah. Faham. So kita lepas tu kita sambung lah. Sebab education kan boleh buka awal masa tu. Okay. Yang awal juga. Sebab Tak ingat dah. Okay. boleh buka awal jugalah education. So kita orang beruntung lah. So masa tu PKPB ke benda entah lah. So kita dah One boleh of the buka. PKPs lah. So dah start lah parents hantar balik. Macam tu. So sambung. And then ada yang kita tak ambil baby sebenarnya. Tapi sebab Ada demand. again word of mouth orang kata. Oh. So lepas tu macam anak yang lepas PKP ni kan diorang macam lambat cakap apa, social anxiety. Maksud situ dah okey dah. Mula mak diorang hantar situ lah sebab macam I punya jiran recommend, I punya kawan office recommend ni. Sebab social kita okey lah tapi kita bukan special needs. Kalau macam kata memang dia ada autism ke apa kita tak ambil lah. Faham. Tak ambil lah sebab kita tak ada kepakaran tu kan. So bila masuk situ anak dia pandai cakap dah boleh cakap, dah tak takut dengan orang. So macam tu lah lagi macam parents hantar. Mesti bangga sebab korang yang figure out the syllabus kan. Yes, saya macam buat and then tapi susah jugalah sebenarnya. Itu memerlukan team jugalah. Tapi the power of word of mouth tu memang sangat lebih. Dia yang jatuhkan the previous one tu. Yeah. And now dia yang tolong naikkan juga. Faham? Tapi in 2023 kot. Baru lah. Nombor macam lemah sangat nombor Baru juga. 2023 September tak silap. Kita decide to tutup terus. Sebab sebab kita rasa in this industry dia punya workforce tu yang susah sebenarnya. Nak kita nak jangsu. Sangat mencabar. Workforce as in the teachers. Rasa teacher susah. Kitanya syllabus tu bayangkan dia macam kita ada syllabus Ferrari tapi tak ada orang yang boleh bawa. Execute. Yeah. Ataupun tak ada nak diharapkan untuk execute. Ada seorang dua je lama-lama dia jadi macam faham tak? Bila staff tu bagus lama-lama dia jadi macam toxic sebab kita mengharapkan kat dia. Padahal yang tak bagus tu dia boleh macam macam mana? Tak apa saya suruh yang bagus ni yang buat. So kesian lah yang bagus tu. Kita akan pressure yang bagus tu. So bila fikir-fikir balik macam pening kepala. So it's like a recurring pattern juga from the previous one. Tapi yang previous lagi teruk lah. Tu lagi teruk sebab itu lagi teruk lah. Yang ni kita fikir macam lama lagi kot aku nak kena berjuang dalam ni kan. Macam penat lah. Dia dah start emotionally tu. Okay lah zaman tu 2023 anak dah besar sikit. Kan? Kita dah survive dah berapa fasa tu. Tapi kita rasa macam hari-hari macam anxiety tau. Bangun pukul 6 macam pukul 6 pagi tu mesti dah macam standby dah. Ada tak teacher yang tak datang hari ni? Kita kan buat rotation kan. Macam jadual teacher shift kan. Siapa buka pintu pagi, siapa buka pintu pagi. Imagine it must be really hard. So macam tak tenang. Dia macam pagi-pagi dah macam tu. Faham tak? It's like orang panggil apa ingat ada term. Tapi you macam dalam survival mode pun ada juga. Sangat. Sentiasa kena macam hyper vigilant. Macam sentiasa aware. You cannot rest. You cannot macam nak tenang ke. You cannot have a deep sleep ke apa. Sebab tu kita rasa macam bila time hari tak ada kerja kan dan tenang je hari tu, staff tak ada call cakap pasal apa-apa ke, staff macam biar betul hari ni macam unbelievable. Which is not supposed to be that way. Maksudnya boleh tenang. Betul kata tu prolong stress tu. Kau dah lama tak ada stress tapi kita rasa macam dah kena stress je ke lah. Setelah lama fikir-fikir macam dah macam nak masuk 40 masa tu kan. So macam okay lah, I think tutup lah masa tu tutup tu sedih jugalah sebab kita dah banyak tau. And you're the kind yang bukan senang nak give up. Ya. Kita jenis nak challenge and growth tu. So macam I bet it must be really, really, really hard. Ya, memang sedih lah. Bila cakap, tadi kan lagi. Please don't ask me. Jom korang buka apa malam ni. So macam sebulan, 2 bulan jugalah tak buat apa-apa. Dan kita macam, kita bukan jenis tak boleh buat apa-apa. Tak nak buat apa-apa ke apa. Tapi macam, boring pula tak buat apa-apa. Kita pula jenis yang tak ada diam. Memang tak ada buka. And then not the housewife material. Betul. So mesti there was a time yang macam, there's so much uncertainty. So like, I don't know what's going on next. So, sangat. Macam mana nak go sangat. Dia macam, ada time macam, dia macam memang naik. Dia macam ni tau, graf dia. Ada masa kita rasa inspired. Macam, I can do this. Tiba ada masa macam, okay, no. Ada masa macam kita macam, tak boleh lah bergelumang je dalam operation. Kena keluar jumpa orang bisnes lain. Minta pendapat diorang kan.
nak dapatkan semangat balik Yeah. tau. And then I think that's the usahawan. toughest part tau. Yeah. Nak break it. So rasa macam Yes. okay, kena figure out something else and then nak kena keluar cari. Tapi dah keluar comfort zone. Yes. So scary gila. Masa tu bila kita cakap pasal bisnes kita, banyak orang macam, bisnes tu sangat high potential. Why not you pergi buat macam minta fundraising ke benda ke. Kita boleh buat benda tu tapi staff kita ready tak? Macam operation kita ready tak? Faham tak? And then kita macam If we could clone ourselves then we okay. Ya. Rasa macam tak, maksudnya kita tak, kat mana lagi aku kalau boleh kan nak ada banyak tangan dan nak cepat semua tau. Semua nak cepat. So rasanya stress lah. So 2023 kita cakap kita dah tak ada handbrake lah. Macam penat. Sangat sedih. Masa tu memang rasa penat emotionally tapi memang ada rasa sedih juga berpanjangan. Biasalah blue brain kan. Lambat kena move on. Yes. And then you see mental health pun memang ke laut dah time tu. Tapi kita pun dah tu tak ada awareness sangat pasal dah, tu. masa tu dah ada awareness tapi biasalah sebab dah dilatih daripada kecil kan. Kena semua berdikari diri jadi independent. Toughen it up. And kita fikir macam, kalau aku macam ni anak-anak macam mana? Selalu fikir anak lah sebenarnya. Macam, kalau aku tak buat, siapa nak buat? Aku tak buat, siapa nak buat? Macam, kita pressure diri tu sendirilah. So, macam boleh masuk corporate training? Okay, so lepas, balik. Dia macam journey dia banyak pick up from lepas. Okay, itu dah potong lah pendek. Kau tu nak baca syahdu lagi. So, macam mana masuk corporate training? So, masa tu, sebab husband masa tu dia dah jadi trainer dah. Dia pun colour brain trainer juga. Dia, in fact, dia start dulu. Sebab tadi kan kita ada masalah communication tu. So, kita belajar colour brain. So, dia sambung dari situ. Sambung. Dan masa tu kita dengan internal kita je. So, masa tu lepas tu dia dapat ambil HRDC punya TTC certification. Lepas tu dia dah start seorang-seorang lah. Dia start seorang-seorang. Sebab kita rasa macam takkan satu je source of income kan. Macam walaupun tadika ni dengan education ni sebenarnya orang kata kalau daripada segi income tu dia ada recurring lah. Setiap bulan orang akan bayar yuran. Compare dengan business lain, you kena cari sale setiap bulan. Faham tak? So macam, tapi ada je ups and down dia. Kadang-kadang parent kata nak enroll tak enroll. Kadang parent berhenti. Kadang ada parent yang macam 2-3 bulan tak bayar yuran. So adalah. So macam benda tu yang akan buatkan kacau cash flow kita. So dia dah start lah training masa tu. Dia dah start seorang-seorang dia. Tapi bila dia start seorang, dia buat seorang tu kadang-kadang dah terlepas juga job. Sebab tak ada orang nak tolong dia buat documentation. So bila itu nak kena belajar pula lah. Dia macam lambat lagi kan. So kita pun fikir macam bila kita semenung lama lepas tutup play school tu. There was a transition period ke terus jump right into ada it? Macam 2-3 months juga. Macam terfikir lah before macam aku nak buat apa lagi nak sambung ke, nak pergi kerja ke macam mana. Ada juga apply kerja tapi dah tak dapat dah lah sebab faham. Dia macam bila apa kita buat ni kan macam bila things don't go our way macam nak kena bagi full time kan, nak bagi full time job kan. Tapi bila contoh nak sedapkan hati kita apply. Kita apply tapi tak dapat kita apa. Apply. Lepas tu ada yang datang interview, ada yang panggil kita interview. Tapi dia kata macam you dah ada business sendiri, kenapa you nak kerja dengan orang? Macam selalu soalan tu soalan FAQ lah. Oh ya ke? Okay. So diorang selalu tak ambil lah. Diorang takut tak nak commit to the job kot. Tapi diorang akan tanya adakah akan buat lagi tak? Ataupun diorang fikir macam nanti kita terlebih pandai ke? Faham tak? Macam tu. So kita pun macam duduk rumah je. Macam autopilot selama beberapa bulan. Lepas tu baru tengok macam kesian pula lelaki aku ni. Banyak job dah terlepas kan. Lepas tu cakap you buat TTT ni macam mana, corporate training ni macam mana So macam so kita berkawan-kawan lah. Dia dah kawan lah. Kita lah cakap lah baru nak kawan dalam dunia corporate tu. So ingatkan korang masuk together. Tak. So barulah tahun 2024 baru ambil colored brain certification sebab kita nak buat modul. Again dalam ni pun nak kena buat macam tadi kan. Nak kena buat. Ada juga lah benda-benda yang from previous tu yang helpful untuk sekarang. Cumanya itu pedagogi Yang ini andragogi. So ni orang kecil ni orang besar. Besar how is it like that time? So kita macam dah tahu lah dia punya apa juga. dia punya ni macam okay lah. So kita tweak sikit je lah. Okay. Faham. But ada tak rasa macam ni masa ketarikan dulu it affects how you see kindergarten sekarang ataupun and how you see parenting? Sangat. Secara jujurnya Cik Atin bukanlah parent yang sangat
berlemah lembut dengan I still Faham. believe the Not that old warm heart macam. dia macam kita kena tarik lepas macam tu lah. Faham tak? Dia macam tak boleh macam bukan jenis yang ngerti cakap lembut-lembut sangat Although kot. you have noticed teachers lain macam ni, macam although you learn so much tapi susah nak apply kat diri sendiri macam ni. Bukan susah nak apply. Kita macam ni dengan anak kita kan, kita dah tahu kita nak buat dia punya roadmap tu macam mana tau. Kalau dengan anak orang lain, mak bapak dia dah set. Dia just cakap, okay nak macam ni. Kita punya objective is to make that student, okay, pandai bercakap. Pandai menulis 3M lah ataupun 4M lah. Pandai, orang kata berfikir, menakul tu kan. Pandai berfikir. Because kita buat masa tu banyak project based learning, play based learning. So orang dah start macam kebabnya. Walaupun baru 4 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Faham tak? So itu je objektif kita. Kita tak boleh nak control sangat dia punya attitude kat rumah ke apa tak. Itu parenting. At Kita home parents. ada faham. Tapi bila kita dekat as a parent, so kita rasa macam kita mesti garang. Tapi bukan garang yang zaman dulu punya garang. Dia garang yang nanti macam garang tapi lepas tu kita pujuk balik. Faham tak? Oh, faham. A lot of parents couldn't do that lah, nak pujuk balik. Pujuk balik ke, cakap kenapa ke. Lepas tu kalau tak pujuk hari tu, jadi jenis macam nanti beberapa hari macam tu macam hati tak macam ni. Kenapa awak buat macam tu? Oh, macam kita circle back to it. Maybe sebab I blue brain kot. So kita suka mengimbau. Macam ajak anak mengimbau. Ingat tak hari tu awak buat macam ni kan? Tak tu lah. Awak tak ni. Kita explain lah. Masa tu bukanlah immediate lepas marah tu explain. Sebab kita pun tengah panas kan. Macam Faham. Blue brain macam mana pun tak emosi. dia akan kau sabar dulu aku akan move on kejap. Faham tak? So macam mungkin esok lusa ke baru kita explain balik lah. And I believe in practical life macam basic skill. So suruh dorang buat kerja rumah. Macam kerja rumah tu yang basic. Contoh macam anak yang nombor 3 tu. Memang dia punya tugas, dia dah kontrak dah dengan dia. Kena vacuum dengan mop tiap hari. Okay. Sebab dia paling yang macam tak nampak macam, dia tak nampak detail. This is something that you learned from running. Bila kita belajar macam dia tu lah. Nak apply ke nombor 1 kena buat macam ni, nombor 2 macam ni, nombor 3 macam ni. So and kita dah tahu color blend dia juga. So kenapa bagi dia tugas vacuum dengan mop, kenapa dia dapat bukan orang lain? Sebab dia ni jenis yang macam kalau kita faham lah anak kita kan. So macam dia cakap dia macam tak faham nak benda. So bila mengemok ke benda ke kan kena tengok lantai tu bersih ke tak. Faham tak? So betul-betul jadi kind of exercise for him. Exercise untuk dia lebih fokus. Faham tak? So macam ada nampak tak perubahan kat dia? Nanti dia macam dia dah minat lah mengemas bilik dia sendiri semua. And dia pun ada tak kuasa kenapa dia kena macam ni. Dia dah tahu dah. Memang dia cakap dengan dia tahun depan birthday awak mami beli mop yang sekali dengan vacuum. Dia orang dapat hadiah mainan, dia dapat mop je. Electronic mop. Dia macam okay lah mami, okay lah. Faham tak? Ni kalau tak wish list dia pun tak tahu barang rumah. Dia minta je benda lain macam nak Robux lah apa. Lepas tu macam nak Robux untuk apa? Kita tanya dia nak buat apa. Apa benda tu boleh have buat? That conversation lah. Kita boleh tanya dia why lah. Nanti bila dia pun fikir macam tak payahlah mami. Dia pun jumpa. Tak payahlah. Beli mop je lah mama. Beli mop je lah. Okay, kenapa kita dah masuk macam topik ke motherhood. And then as a mother of 4 was the cliche question lah. How do you balance between business and also your kids? And also your role as a wife lagi. It's like a lot of hats. Benda tu macam banyak discussion dengan husband lah. Sebenarnya kita punya pasangan lah. So kita dengan pasangan pun banyak juga learning skill kita kan. Macam lepas I think after 5 years of marriage tu baru macam boleh harmony sikit pun. Took 5 years Dia macam baru kita it macam doesn't happen overnight. Kita dah belajar color blend tu kan. Imagine those couples imagine tak belajar. That's why korang rasa macam tak malas sebab ni. Tapi sebenarnya communication. Betul lah. Kata communication is key tu. So kita cakap dengan dia. Dia cakap awal-awal. I boleh masak. Tapi I bukan yang hari-hari nak buat bento semua tak Macam kita dah beritahu awal. Dah dapat clarity. Faham tak? And dia pun dah bagi tahu awal dia apa-apa. So kita support mana yang kita boleh manage your expectations lah. So tak boleh nak expect lah pagi-pagi I bangun nak buat bento pukul 4 pagi ke memang tidak. I mean some wives can do that. Tapi I sangat respect kawan-kawan ya Allah kau cakap ramai gila yang memang bangun pagi buat bento lah benda comel-comel. Itu memang respect lah orang.
Tak boleh lah. Tapi I think different people ada different capacity, Yes. and power yang diorang boleh buat. Okay, you do you. You do you. You do you. But I'm wrong. This is my Yes. capacity. Tapi buat kerja, okay, cakap dengan husband. Okay, you nak saya buat apa? You nak, okay, lepas tu kita, macam tak tahu lah, jenis suka kerja kot. Lagi prefer, again, not the housewife material. Ya. Dia cakap kalau you ada that tendency untuk jadi housewife, maybe you can do that. Boleh, tapi macam dia macam part time lah. I think there's no right or wrong. I think Not it's part just, time. I think there's no right or wrong. It's just what fits between you and your partner. Macam kalau korang dua okay with it, then Kena okay. faham lah. So, macam kita faham lah. Okay, kalau okay lah Melana yang masak. Macam, faham tak? Kalau you the kind yang bukan housewife material and your husband macam asyik tengok perempuan lain masak macam ni, Ya, dia nice. dia compare Of pula. course, Memang tak. Kita benda lah, tu tak boleh nak jadi, akan takkan reflection dapat lah. Yes, akan reflection lah kat I think situ. masa tu baru akan betul-betul murung kot. Betul-betul macam, aku tak nak jadi ni, tapi aku menjadi ni. Faham. Sebab masa mula-mula, during the first 5 years tu, selalu je tanya, you nak jadi apa sebenarnya? Sebab kita blue brain kan ni macam, Start dengan green brain. dia sangat adaptive lah blue brain ni. So, bila husband minta macam ni, kita pula mengikut hierarchy tu kan, husband kena kita ni. Tapi tu macam bukan diriku. So macam, tapi nak kena buat It macam doesn't mana? feel right with Tak. me. Tak rasa macam tu. So rasa macam, okay, you nak I jadi apa? Cubalah buat, tapi macam sehari dua buat macam ni. Tak kena dengan jiwa kan. Macam, tak boleh lah. Boleh tak kita macam ni? Kita, A lot of experiments. yes, macam kena banyak discussion attempts. balik. Faham. So, would you say that now dah dapat that rhythm and Dah dapat, still Alhamdulillah. figuring out like Tak, Alhamdulillah. Kita dah, tak tahu lah dia dengar kan. pasal Kita dah lepas kan. dia macam you kau dah pernah Je kau kan. party. Dia macam ada time kita tengok, okay lah, laki aku tengah layan TV tu, dia tengah adalah pening kepala tu. So kita biar dia dulu. Tapi kalau lama sangat, mulalah, lamanya tengok TV kan. Macam, so tapi kita akan remind each other lah. Then I think it's something about blue brain juga. Kita sangat high empathy. Empathy tengok orang macam mana, baca. Sangat observe and kita try to, okay lah, we dance your way. Faham? Betul? So macam kita akan, macam cuti sekolah cakap, kesian pula anak-anak. Sebab cuti sekolah macam sekarang ni pun kita stay kerja. Kita tak makan gaji kan. Betul. So kita still dah buat untuk next year dah. So kita fikir macam kesian pula budak-budak ni. Okay lah, apa yang aktiviti paling senang nak buat? Tanpa melibatkan banyak masa. Yang kita tahu kita tak nak travel sangat. Tak boleh nak abandon family. Kita sekarang travel pun kerja tau. Kita tak boleh bawa pun orang. So kita macam nak balance as a mom kan. So kita akan make sure bila diorang ada pergi sekolah ke, ada aktiviti sekolah ke, I have to be there lah. I feel like that's the least you can do. Itu je. And then kalau kata ada party kat sekolah, okay lah, kita pun Show up. You try to show up for them. royong. Kita involve lah. It's about, you cannot just abandon them. Tak Just boleh. the name of work and cari duit. Now, how do you feel about yourself? Like, rasa macam ada rasa satisfied or still rasa tak puas hati? I'm still a work in progress lah. You would say that lah. You still work in progress. And still banyak lagi benda nak venture, nak explore. And bila kenal ramai orang usahawan lain yang dia buat bisnes, macam mana kau buat? Selalu berfikir macam mana. Itu, okay, dia macam encourage tu rasa insecure. Encourage. Kita rasa inspired. Okay. Not in a bad way lah. Tak. So, sentiasa nak cek benda baru lah. How do you, if kita sebagai blue brain, kita always macam mengimbau, like you said, like always look back. So in retrospect, do you think that you would have done anything differently, ataupun you rasa macam everything happens ataupun everything falls in its place the way it should be? Kalau benda yang I would do differently is maybe cara cakap kot. I mean cara mulut emas tu ke? Mulut emas tu still ada sebenarnya bila kita pergi networking event apa benda. Kadang macam I wish that I lebih articulate, lebih berani tau nak bawa ke depan, tak perlu jadi belakang. Dia sebenarnya nak jadi muka belakang jadi pun sebenarnya macam satu benda yang tak confident je saya, betul tak? Macam tak tahu low self-esteem tu rasa macam. Tapi ada macam mentor-mentor Cik Tela macam yang kita punya macam guru cakap, no Fatih, you are actually okay. Dia cakap, to be honest, okay je. Sendiri yang rasa macam ke macam self-doubt tu tinggi sangat kot. Self-doubt sebab maybe ada childhood trauma yang macam selalu ingat balik kecil-kecil dulu ada orang cakap macam kau tak payahlah ni. Faham. Kau dah kena berdamai dengan diri sendiri kot. So you wish you would have been more enthusiastic lah. Yes. So about everything, about all the decisions that you made in the past, ada rasa macam so okay lah, dah make peace with it.
macam you make peace with the fact that kindergarten tak jadi taska tak Ya, jadi. kena macam tu. Kalau tidak, tak boleh ke depan. You will never move forward, betul? Kita akan Especially as a terkenang. blue brain, it will pull you back. Yes. So bila kita dah berdamai tu, kita dah macam tak ingat dah pun. Nurul Tadika dah macam dah tak fikir dah. So kita fikir forward pula. Kita nak ke depan pula sekarang. Faham? Hmm. Okay, and last question. Dia macam, of course in what we do, right? Memang kita akan banyak kali fall and like, you know, so many adversities ke, setbacks ke. Like, how do you get back up? Like, there's so much uncertainty, there's so much risk. Like, senang kata, apa yang kita buat ni, like, because I'm a freelancer juga kan. So, you tak tahu what's going to happen next month. Anything could happen. Macam kalau, I think there's more safety net kalau kita kerja full time, yang kerja dengan office. Macam contoh, kena buang ke, dan you ada, macam boleh guarantee, boleh saman company tu ke, ataupun dia akan bayar kita. Adalah compensation dia. So, macam in what we do, there's so much uncertainty. And, I mean, what gets you through it? Sebab dah 10 years of training kot. Of adversity and uncertainty. 10 years of uncertainty. Yeah, Really, uncertainty. 10 years Tapi, lah. 10 years lah. 10 years dah nak masuk 11th year. Tapi, macam me myself, dia macam automatic akan, bila something, benda yang kita plan tu tak jadi, dia akan automatic macam akan ada masa untuk kita reflect lah. Akan, dia cakap termenung tu kan termenung biasa tau. Kan, dia bukan ruminating. Walaupun tengok TikTok ke apa, tapi sebenarnya macam otak saya bekerja. Kenapa aku faham tak? Dia akan tanya kenapa. Dan kita akan sentiasa kena berpercaya kepada rezeki tu Allah yang bagilah. Asyik tiba-tiba. Betul. Betul dah saya setuju. Tapi betul, dia kena fikir yang benda ni jadi mesti ada reason dia. Dia takkan jadi sia-sia, faham tak? So macam kenapa dulu aku belajar perpustakaan, sekarang aku jadi macam tiba-tiba kita pergi train pustakaan, faham tak? So kita boleh guna balik knowledge tu. So macam I always believe that everything happen for a reason lah. So macam tak ada benda sia-sia, dan benda tu kita boleh reflect balik masa kita nak buat decision. Kalau benda yang bad thing happen kan, kita macam okay lah, benda ni kalau-kalau kan tak bagus, kita berkalau-kalau kan. Tu cakap okay, nak move on, nak buat apa. Dan kita minta support lah, macam for me, my husband lah yang paling boleh dengar sekali. So macam tanya, okay tak kalau I buat macam ni? Walaupun jawapan dia nanti macam menyakitkan hati, kita akan macam patah balik macam, tak apalah, aku rasa aku yakin aku nak buat, okay buat. Itu Cik Tin lah. Kalau rasa macam ada orang yang boleh kita jadikan sidekick, lagi laju. Macam contoh, jom kita buka kedai burger nak. Okay, jom je. Sebab I think it helps that you have a company macam tu. Yes. And also kita suka macam nak explore benda baru. Rasa macam semua benda boleh buat. Kalau you ada partner yang willing to do that with you, I think that's good lah. Yes. Kalau you pun ke partner yang macam takut, yang that's suka why lah. small. That's why bila kita husband and wife bekerja sendiri dan bekerja dalam company yang sama, benda tu yang susah. Itulah sebenarnya struggle yang sebenarnya. Sebab dia bukan effect business je, dia effect marriage juga. So the dynamic between you two sangat-sangat penting. Kat tu kadang ada time kita macam, okay, kita tak cakap dengan I, tak cakap dengan you. Kita rehat je. Nanti kita sama balik. Macam tu. Itu pun nak kena figure out juga how to kita kena letak satu objektif tau. Okay, contoh nak meeting kan. Okay, I nak meeting dengan you pasal ni. Okay, I nak cakap sekali fikir ni pasal ni. Objektif tu kita dah letak. So as a blue brain, kadang kita tak tengok objektif tu, kita tengok perasaan je. Tapi dah kita dah practice colour brain ni, dan kita dah tahu dah, aku kena ni. Yang lain tu jangan letak apa-apa expectation lagi. Yeah, I think to set that rhythm pun perlu ke figure out juga. Dia perlukan masa. 5 years. Yes. Faham. So untuk orang baru kahwin tu, Sabarlah. Tiba invest for me. Sabarlah. Dia biasalah. Dia kena set objektif je. And I belum baru kahwin. Soon. InsyaAllah. So before we wrap up this episode, kita akan main rapid fire question. Okay. Before that, I want to thank you so much lah. I learned so because I think I can relate in a lot of things, but I'm not doing business, tapi myself, I'm doing business about freelance kan. Yeah. Macam you hustle a lot semua tu, you know, the housewife material. I do relate to that. So macam I can kadang rasa macam stuck kan. Macam everyone else boleh buat, aku tak boleh. Macam tapi benda tu salah tau. Dia macam kalau dalam DC punya ni, dia adalah for instance, dia if everyone can do it, why can't I? Sebenarnya benda tu adalah satu benda yang salah. Okay, well, you acknowledge that. Dia akan put high expectation kat diri sendiri. Exactly. That's what I've been dealing like almost my entire life. So, akan jadi overthinking, you akan anxiety. Sebenarnya benda tu kena macam, okay, kalau dia boleh buat, okay. Tapi you cari apa yang sebenarnya you boleh buat, tak semestinya ikut orang tu. Faham tak? I think to figure out myself tu yang sangat challenging. Objective is very important. You have to know your objective. You nak apa sebenarnya?
Kau nak apa sebagai sebab perempuan? jalan dia banyak. Bukan cara orang tu boleh buat, aku boleh buat. Tak semestinya. Faham? Okay. Ready nak rapid fire question? Okay. Cik, ni yang paling best saya. Sebab senang nak tanya orang. Okay. First, morning person or night owl? Night owl. Sama. Okay. One habit that you wish you could cultivate tapi you wish to cultivate. One habit. Rutin kot. Follow rutin. Memang masalah usually lah kita set routine tak ikut. Tak. Sama. Is that blue brain Tak thing? boleh. I think itu macam kita cakap, kita punya drive lah. Benda yang nak diversity je tau. Nak diverse je. Macam faham. benda tak macam stick satu benda. Macam faham tak? Yeah. Satu Sometimes we rasa put tak it untuk habis. tenangkan kepala tapi kita ikut pun. Dia macam kena tahan bosan sikit lah. Macam ikut sikit. Ya. Rutin tu. Faham? Wah, sangat relatable. So, which is the next question? You like routine or flexibility? Flexibility yes, lah. confirm Confirm lah. lah. Which is why I'm not working full time. Tak boleh. Okay. One movie you think everyone should watch? Ni tadi saya nak cakap Twilight kan. Macam salah. Twilight tapi macam kelakar pula. Macam tak ada pengajaran kan. Well, I understand the Cullens. Challenge kan. Tak sebab Twilight lah kahwin. Tunggu jodoh kan. Okay, jawapan. Sebab banyak sangat lah tengok movie dengan pakcik kan. Kita orang pun, I mean, to be honest, me as a child pun I got exposed to a lot of pop culture pun from diorang. Dan kita kerja TGV dulu mestilah. Okay lah, I'll take the answer lah. Twilight. Everyone should watch Twilight. Teringat scene. Semua teringat scene. Kalau tutup hidung. Semua 4-4 tau. Tidur tahan bau Okay, your comfort food. Nasi putih ikan bilis. Yang kan nasi putih. Yang kan dia akan stokkan nasi putih. Nasi putih dengan ikan bilis. Dengan benda putih lah. Anything. Kalau macam Melayu lah. Makanan Melayu lah. sangat simple. Simple je. Okay. Any place in the world that you badly want to visit tapi tak pernah dapat lagi? Nak pergi Jepun sebenarnya. Mama selalu ajak pergi. Tapi tak pergi-pergi lagi. InsyaAllah. Lagi beberapa tahun. Jepun. Any part of Jepun lah ke? Tak kisah. Sebab minat Jepun. Selalu nampak dekat TV. Ya, dia minat introduce Jepun. tengok cerita Japanese drama lah. Hana Kimi. Drama kan. Oh my god. Okay. Lastly, one skill that you think everyone in the world should possess. Communication. I saw somewhere yang communication is the key. Also comprehension. Do you agree with that? Sebab bila you communicate macam mana? Pukul orang tak faham. tak faham, itu bukan communication, itu communication breakdown lah. Faham. Communication ni penting. And for that, you kena tahu juga brain colours. Share lah brain colours. And supaya kita tidak bersangka-sangka tu sebenarnya. Faham. Kena clear, clarity. Okay. So, thank you so much. Alright. That's all for this episode. But before that, do you have anything you want to say kepada yang mendengar ataupun? Okay, for next year, kita akan insyaAllah, Nadisco akan buat satu event masa bulan puasa. So, kita akan buat buffet Ramadan. Kita ada macam 4 hours of speaking lah. Sharing yes, session dengan ustaz lah kita sebab bulan puasa kan. So kita akan review nanti siapakah ustaz yang kita akan bekerjasama tu. Okay. And kita akan buat di hotel lah, makan dengan semua orang yang participants tu, from companies ke individuals ke apa ke, kita akan dapat sesuatu pengisian lah daripada kerohanian tu. And then kita akan buka puasa sama-sama. Then hopefully that during the 4 hours punya speaking gig tu kita akan learn something lah. InsyaAllah bulan puasa nanti dalam minggu kedua macam tu. Minggu kedua puasa planning Ramadan. lah. Faham. Sedang dalam plan. Okay, so it's like talk and then buka puasa sama-sama. Yes. So it's good for majikan juga nak hantar, nak belanja you punya staff. So ada tradisi claim apa dia. So okay, tu yang pakai duit lebih. So you boleh belanja staff makan and then bagi staff kita ni pengisian jiwa sikit lah. Pengisian jiwa. Okay, alright. Thank you so much. Alright, I hope after this, ni dah first appearance. I hope after this you wouldn't mind nak buat appearance lagi. Boleh je. Okay. And thank you again. Thank you to everyone yang telah tengok sampai habis. I hope you enjoyed this episode and I'll see you again next month with different guests. Guest tu busy sangat kita nak book dia. Asal dia. Asal dia apa. But yeah, see you again. Bye-bye. Bye.